Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini kita akan belajar 7 prinsip daya pengaruh yang diperkenalkan oleh Profesor Emeritus Dr. Robert Cialdini di dalam bukunya yang terkenal yang bertajuk Influence: The Psychology of Persuasion. Jadi, Dr. Robert Cialdini adalah seorang pakar psikologi. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu daya pengaruh, ilmu ini menggunakan 2 sumber sains. Yang pertama adalah sains psikologi. Jadi, sains psikologi diaplikasi untuk tujuan-tujuan persuasion, daya pengaruh, ataupun istilah Indonesianya bujukan. Bukan pujukan ya tuan-tuan, bujukan. Itu istilah Indonesianya. Baik, satu lagi sains yang digunakan dalam bidang daya pengaruh persuasion ini datang daripada sains komunikasi. Jadi daya pengaruh mengaplikasi ilmu-ilmu psikologi dan juga ilmu-ilmu komunikasi. Baik, untuk tujuan kita hari ini, kita akan belajar ilmu psikologi yang digunakan, yang diaplikasi, yang diamalkan dalam aktiviti mempengaruhi orang, membujuk orang, ataupun mempersuasi orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mengapakah buku Dr. Robert Cialdini ini penting? Buku ini penting kerana beliau adalah ahli psikologi yang mula-mula sekali mempelajari, mengkaji bagaimana persuaders. Beliau menggunakan istilah persuaders. Persuaders, orang-orang yang persuade orang ini. Orang-orang yang mempengaruhi, yang kerjaya mereka, profession mereka adalah dalam bidang mempengaruhi orang-orang lain. Beliau adalah ahli psikologi yang pertama. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau menyamar sebagai peserta masuk dalam program yang dijalankan oleh ahli-ahli marketing dan ahli-ahli kejurujualan. Beliau masuk menjadi peserta dalam program itu dan beliau mengkaji apa yang diajarkan dalam program-program, dalam seminar-seminar itu. Beliau mengkaji, bermakna beliau ini orang yang mengkaji dari dalam. Dari dalam. Dari situ, ya, daripada pemerhatian beliau yang beliau lakukan sebagai peserta dalam kursus-kursus, seminar-seminar marketing itu, beliau menghasilkan dapatan-dapatan psikologi. Kerana beliau seorang ahli psikologi. Dapatan-dapatan psikologi mengapa program-program, teknik-teknik, strategi yang diajarkan dalam seminar-seminar itu menghasilkan pengaruh. Artinya bagaimana marketers, contohnya ya, marketers, pemasar, profesional ini berjaya menjual produk, berjaya menjual servis. Itu bagaimana itu berlaku? Dan ini diterangkan oleh Dr. Cialdini dalam buku beliau. Pada asasnya, strategi
teknik yang diajarkan dalam seminar-seminar marketing dan kejurujualan itu sebenarnya menggunakan 7 fitrah manusia. Ini 7 fitrah manusia. Ini adalah ciri-ciri psikologi kita sebagai manusia biasa. 7 perkara ini. Dan mereka gunakan 7 aspek psikologi manusia untuk mempengaruhi kita, ubah fikiran kita, ubah sikap kita, dan ubah tingkah laku kita. Contohnya, daripada tak hendak beli kepada kita setuju beli. Mula-mula dia datang, dia bawa produk, pada awalnya kita tak minat beli. Selepas mereka bercakap kepada kita, akhirnya kita beli. Artinya, mereka sudah berjaya mempengaruhi kita supaya ubah fikiran kita, ubah sikap kita dan ubah tingkah laku kita. Daripada tingkah laku tak mahu beli kepada tingkah laku mahu membeli. Jadi, buku beliau, Persuasion, Influence, The Psychology of Persuasion ini bolehlah kita anggap sebagai buku induk rujukan pengamal-pengamal dalam bidang daya pengaruh. Jadi bagi tuan-tuan yang hendak belajar teknik-teknik daya pengaruh, kita bermula dengan membaca buku ini. Baik, 7 prinsip persuasion Dr. Cialdini ini, waktu beliau mula-mula menerbitkan buku beliau, beliau hanya memberi 6 prinsip. Tetapi dalam bukunya yang terbaru, beliau sudah tambah dengan prinsip yang ke-7. Ini bermakna ini hasil dapatan baru beliau, bahawa salah satu fitrah manusia itu ada kaitannya dengan unity. Dan bagaimana mereka gunakan unity ini, manusia ini hendakkan unity. Kita ni fitrah kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada unsur unity dengan diri kita. Jadi 7 prinsip ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri persuasion ini, tuan-tuan akan saya terangkan apa itu 7 prinsip ini, 7 fitrah manusia biasa ini, dan bagaimana digunakannya, digunakan oleh marketers ini, oleh persuaders ini, oleh compliance professional ini. Beliau menggunakan istilah compliance professional, iaitu orang-orang yang profesionnya adalah membuat orang supaya ikut cakapnya, ikut arahannya, ikut suruhannya. Dipanggil compliance professional. Doktor-doktor, peguam, polis dan macam-macam lagi. Ini adalah compliance professional. Mengapa apabila polis suruh kita duduk, kita duduk. Bila polis kata, serahkan handphone, kita pun terus serahkan. Padahal kita boleh saja menolak, tetapi tidak, sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, follow siri saya ini supaya kita belajar bagaimana 7 fitrah manusia ini digunakan sebagai alat kerja oleh golongan compliance professional ini atau persuaders ini, supaya kita ikut cakap mereka. Kita sokong pendapat mereka. Kita beri kerjasama kepada mereka. Kita serahkan apa yang mereka hendak. Seperti serahkan duit kita kepada mereka. Begitu. Dan Dr. Cialdini dalam bukunya, beliau sangat menekankan supaya kita berhati-hati dengan golongan persuaders ini, compliance professional ini. Mengapa? Kerana ini adalah fitrah manusia, dia boleh digunakan
untuk tujuan yang merugikan kita maupun untuk menguntungkan kita sendiri. Jadi contohnya guru-guru boleh menggunakan 7 alat kerja ini untuk menguntungkan murid-murid mereka. Boleh. Doktor, jururawat pun boleh gunakan 7 fitrah manusia ini untuk menguntungkan pesakit mereka. Tetapi pada waktu yang sama, scammers, penipu, penyamar, jurujual boleh menggunakan 7 faktor yang sama ini untuk menguntungkan mereka dan merugikan kita. Mereka boleh tipu kita, mereka boleh dorong kita membuat keputusan yang salah, yang merugikan kita sendiri, yang menyusahkan kita sendiri. Sekian, terima kasih.